Ahli-ahli Parlimen Kerajaan memuji kepimpinan serta komitmen Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam merealisasikan reformasi institusi yang menyeluruh. Pengembalian Akta Perkhidmatan Parlimen ini juga bukti nyata kesungguhan Kerajaan Madani dalam memperkukuhkan prinsip pemisahan kuasa, menyubur demokrasi serta memastikan keterusan dan tadbir urus yang baik. Dengan pengembalian akta ini setelah 33 tahun ditiadakan, Parlimen kini akan berfungsi dengan lebih efektif dan bertanggungjawab. Parlimen akan mempunyai kuasa penuh untuk mengubal undang-undang, melaksanakan mekanisme sema dan imbang yang lebih berkesan serta memastikan wacana yang bermakna demi kepentingan rakyat Malaysia. Salah satu aspek pada khidmat kami yang penting dalam akta ini adalah kebebasan dana dan kawalan keuangan oleh institusi Parlimen. Dengan kemampuan pengurusan sumber kewangan secara autonomi, Parlimen tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada pengaruh eksekutif. Ini membolehkan pengagihan dana yang lebih telus, efisien dan berorientasikan keperluan rakyat. Akta Perkhidmatan yang baru diluluskan sebentar tadi di peringkat Dewan Rakyat turut memperkenalkan model hybrid yang bagi kami dapat meningkatkan kecekapan Parlimen. Pendekatan ini memastikan kelancaran operasi, mengekalkan kepakaran khususnya dalam urusan perundangan dan memenuhi keperluan semua pihak termasuk ahli-ahli yang berhormat 222 orang dan pegawai yang terlibat. Oleh itu, Kelab Penyokong Kerajaan Madani kekal teguh menyokong segala inisiatif yang akan memperkukuh institusi demokrasi dan memastikan keluhuran perlembagaan terus dipertahankan dengan bertekad untuk memastikan Parlimen berfungsi sebagai badan yang benar-benar bebas, berkesan dan selari dengan aspirasi rakyat. Pada kami, pengembalian Akta Perkhidmatan Parlimen ini adalah kemenangan besar bagi demokrasi Malaysia dan kami menantikan pelaksanaannya yang efektif bagi meningkatkan accountability, credibility Parlimen pada masa depan yang gemilang demi generasi yang mendatang. Sekian, terima kasih.